juga pihak MPAJ, lokasi di mana kita berada ni. Okey, saya akan berada bersama dengan anda, teruskan menyokong pasukan anda yang nak menuju ke perlawanan terakhir peringkat kumpulan ini, dan kita teruskan untuk perlawanan-perlawanan yang berikutnya. Selamat menyokong dan selamat menonton. Sikit lagi saya nak tambah, kita minta jasa baik kepada pemain-pemain, ibu bapa yang tak terlibat, tak berada di kawasan padang, itu boleh mengganggu sedikit kelancaran orang kata, kalau boleh berada di bahagian stand sana tu, kat sana tu, kat situ boleh, kat situ tak apa kita bagi, takut saya nak tegur. Okey, kalau boleh. Terima kasih. Kerjasama anda semua sangat dialukan. Thank you. Untuk mendaftar pelatih-pelatih anda di kaunter urus setia sekarang. Terima kasih. Dalam suara diminta pengurus dan jurulatih under 12 dan under 14 bagi pasukan masing-masing untuk datang ke kaunter urus setia bagi tujuan pendaftaran. Terima kasih. Okey, pergi kat bola.
anda nampak fotografer kita sedang berlega-lega kat padang ni dengan saya ni. Boleh lambai-lambai dia akan ambil gambar. Nanti kita bagi link. Khusus untuk penonton-penonton semua, dia akan curi-curi gambar juga. Jangan risau. Dia janji dengan saya tadi. Sekarang kita minta je sebaik pemain-pemain buapa yang belum lagi terlibat, tidak berada di kawasan track minta naik atas dulu ke di bahagian bawah ke dapatkan tempat masing-masing lah, tidak berada di bahagian track. Nas, dekat Nas. Untuk kita melancarkan perjalanan perlawanan peringkat bawah 8 dan juga bawah 10 terlebih dahulu. Ma, lari sikit Ma. Semangat sikit.
semua sedang berlangsung. Sekarang adalah perlawanan terakhir bagi peringkat kumpulan. Kita sedang menantikan pasukan mana yang berjaya memasuki perlawanan final. Perlawanan tempat kedua, tempat ketiga dan tempat keempat. Sama-sama kita tunggu keputusan perlawanan terakhir ini. Alright, jadi difahamkan dah pun selesai perlawanan peringkat kumpulan. Dan untuk pengetahuan semua, selepas ini akan berlangsung perlawanan untuk justifikasi kedudukan masing-masing. Kumpulan B untuk penentuan tempat ketiga dan keempat. Pasukan yang berada di kedudukan ketiga kumpulan A akan berlawan dengan pasukan yang berada di kedudukan ketiga kumpulan B untuk penentuan tempat kelima dan keenam, dan pasukan yang berada di kedudukan keempat kumpulan A akan berdepan dengan pasukan yang berada di kedudukan keempat kumpulan B untuk penentuan tempat ketujuh dan tempat ke-8. Sekejap lagi kami akan umumkan pasukan mana yang bergelar juara, naib juara ketiga dan keempat untuk kumpulan masing-masing. Okey, jadi mohon bersetuju yang uruskan berkenaan dengan kedudukan kumpulan masing-masing. Jadi difahamkan ada kumpulan yang akan dibezakan hanya dengan perbezaan jaringan sahaja, dan ada yang dibezakan dengan kedudukan mata. Nanti kita announce untuk penentuan tempat ke-7 dan ke-8, penentuan tempat ke-5 dan ke-6, penentuan tempat ketiga dan keempat, dan penentuan untuk juara dan naib juara bagi kategori bawah 8 dan juga bawah 10 tahun.